Jumpa lagi. Okey. Kau tengok kat tangan sis ni ada apa? Ni adalah satu suplemen Shaklee tau yang dinamakan Alfalfa Complex. Okey, korang tengok dalam ni ada berapa? 330 biji tablet. Harga dia baru RM46 tau. So, kalau korang nak tahu apa yang best sangat dengan Alfalfa Complex ni khas untuk wanita, korang kena tunggu video ni sampai habis. Okey, apa yang berkaitan dengan masalah keintiman rumah tangga? Antaranya vagina longgar, berbau, kurang terangsang, badan cepat letih, peluh pun bau masam. Percaya tak? Hubungan intim dalam rumah tangga kalau tak sempurna, mu nak pergi kerja pun tak elok. Sebab apa Sebab dalam rumah dah bergaduh laki bini, muka pun jadi tak ceria, tak seronok. So, macam mana kalau korang nak cantik dan kekal cergas di sepanjang hari kalau asyik bergaduh, masalah rumah tangga ni tak pernah settle dan tak pernah cari penyelesaian. So, kat sinilah penyumbang utama Alfalfa dalam membantu masalah wanita. Okey, ada 8 jenis kebaikan Alfalfa Complex Shaklee ni bantu dalam masalah keintiman rumah tangga tau. Okey, yang pertama, mengetatkan vagina semula seperti anak dara. So, kalau korang yang dah kahwin lama, korang tak perlu risau dengan masalah vagina longgar. Nombor 2, melegakan masalah keputihan. Okey, keputihan ni ada banyak jenis tau. Ada yang jenis cecair biasa, ada yang jenis cecair yang berwarna kuning, cecair berwarna hijau. So, cecair tu kalau dah mengalami sampai tahap gatal, tahap busuk, korang bersiap sedialah pergi rawatan doktor. Carilah apa-apa rawatan yang boleh bantu masalah keputihan ataupun ambil Alfalfa. Alfalfa ni dia bantu lega tau masalah keputihan. Okey, nombor 3, memulihkan semula kembali rahim. Okey, yang mana orang perempuan ni kadang-kadang dia dah bersalin banyak kali. Okey, melalui proses operation, melalui proses jahitan yang banyak. So, Alfalfa ni juga membantu menguatkan semula otot-otot vagina. Okey, nombor 4, melegakan keletihan. Biasalah kan perempuan ni kadang-kadang kerja banyak. Kat luar kerja, kat dalam rumah kerja. So, kadang-kadang badan letih, badan lemau. Okey, Alfalfa ni bantu tau untuk melegakan keletihan. Dia akan rasa kuat semula dan bertenaga. So, nombor 5, dia bantukan mengeluarkan toksin dalam badan, yang mana kalau kita rasa badan kita letih, badan kita lemau, memang tu tandanya banyak toksin. Alfalfa ni dia bantu cuci usus kita sampai bersih dari dia akan mengalami pembuangan air besar ataupun air kecil dengan makan Alfalfa ni. So, nombor 6, bantu masalah kembung perut ataupun angin dalam badan, yang mana kadang-kadang kita makan ni biasalah kan, kadang-kadang makan fast food, processed food, kadang-kadang tak selesa perut. So, makan je Alfalfa ni dah okey, tak ada dah nak malam-malam, tiap-tiap malam nak sapu minyak angin lah. So, macam tak best kan, malam-malam dah bau minyak angin, sepatutnya bau minyak wangi. Okey, nombor 7, bagus untuk detox, yang mana ada perempuan yang ada masalah gemuk air. Tahu tak gemuk air tu macam mana? Gemuk air ni kalau kita nak tahu, bawah lengan kita ni kita rasa macam lembek. Itu namanya tanda gemuk air tau. Okey, nombor 8, melawan alahan kurap, gatal, eczema, segala jenis pelbagai penyakit kulit, dia bantu tau. Okey, cepat-cepat dapatkan tau. Ini Alfalfa ni hot demand, okey. Okey, dalam ni yang sis pegang ni ada 330 biji. Harga dia baru RM46. Satu lagi saiz L tau. Dalam tu ada 700 biji. Harga dia baru RM86. So, tak sampai pun 100, korang dah dapat dah satu botol Alfalfa ni, penyelamat rumah tangga korang. So, cepat-cepat WhatsApp ataupun hubungi sis di tertera nombor dekat sekian-sekian ni. Okey, bye-bye.